Siapa bagi pangkat darjat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia, jangan lupa kita adalah hamba Allah. Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah ingat, dialah yang menjadikan kamu sekalian. Allah lah yang menjadikan. Di antara ayat-ayat suci yang mengenai keesaan Allah Ta'ala pula, ayat-ayat yang elok kita amalkan, yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, iaitulah surah Al-Ikhlas. Lagu mana kita baca surah Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ikhlas. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad, Tuhanku yang aku serukan kamu menyembahnya itu ialah Allah Ahad, Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan segala makhluk untuk memohon sebarang hajah. Allahus Samad, bila kita baca kita hadirkan makna dia, hadirin hadirat. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, tak ada Tuhan lain dah. Kita bulatkan hati kita kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat tumpuan. Allah, kata dia, yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajah. Ayat yang pendek, surah yang pendek, tetapi amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat kita minta, Allah tempat kita nyatakan hajah kita. Ya Allah, pada siapa lagi aku nak minta hajat ni kecuali padamu lah ya Allah. Allahus Samad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Surah Al-Ikhlas ini yang juga dinamakan surah At-Tauhid. Surah ini dikenali sebagai surah At-Tauhid. Cara di antara cara untuk kita meneguhkan iman dan tauhid kita, hadirin hadirat, ialah dengan membanyakkan membaca surah Al-Ikhlas, faham dan beramal dengannya. Surah Al-Ikhlas ini yang juga dinamakan surah At-Tauhid menetapkan dengan tegas tentang keesaan Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya dan kekayaannya yang sehabis-habis lengkap sempurna, serta menafikan daripadanya persamaan atau perbandingan dengan yang lain. Dengan sabitnya keesaan yang sebenar-benarnya bagi Allah Ta'ala, maka nyatalah bahawa wujud zat Allah bersih suci daripada tersusun yang membawa kepada berjisim atau berpihak, dan bersih suci daripada berbilang yang membawa kepada persamaan pada hakikat wujudnya, dan yang membawa kepada dipersekutukan pada keistimewaan hakikat zatnya, yang membuktikan sifat-sifat ketuhanannya seperti wajib bersifat wujud, wajib Allah bersifat wujud, dan ilmu yang meliputi, juga kebijaksanaan yang sempurna seperti qudrah yang menguasai seluruh khuluknya. Demikian juga dengan sabitnya kekayaan Allah
yang sehabis-habis lengkap sempurna. Terbuktilah bahawa Allah Ta'ala jua yang maha kaya secara mutlak, yang menjadi tumpuan sekalian makhluknya untuk memohon apa sahaja yang mereka perlukan untuk kebaikan mereka di dunia dan juga akhirat. Kita minta pada siapa hadirin hadirat? Minta pada Allah. Allah maha kaya. Mintalah banyak-banyak kepada Allah. Dekatlah diri kita kepada Allah, minta kepada Allah. Kita doa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina, ya Allah yang kami, atina, berilah kepada kami ya Allah, fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebajikan, wa fil akhirah, dan di akhirat ya Allah berilah juga hasanah, berilah juga kebajikan, wa qina, dan peliharalah kami sekalian ya Allah adzaban nar, daripada azab api neraka. Allahu akbar.